Hari ini sebuah Toyota Alphard model yang terbaru datang ke tempat kami, iaitu Toyota Alphard AGH 40. So owner ni datang sebab dia cakap kereta dia rasa berbuai-buai sangat sebab keadaan body dia yang amat besar. Jadi bila kereta ni sampai, kami terus bawa masuk dekat tester mesin untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact seperti biasa. So dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 24, depan kanan 25, belakang kiri 24 dan belakang kanan 29. Bacaan dia agak tinggi juga untuk sebuah MPV yang besar macam ni. Jadi selepas itu kami terus masukkan dekat hoist dan kami terus buka keempat-empat batang absorber. Jadi bila absorber dah buka, saya sendiri tekan absorber AGH 40 ni. Memang you guys kat sini you guys boleh nampak memang agak lembut juga. Untuk menampung keberatan AGH 40 yang berat ni, memang akan rasa berbuai. A few moments later. Jadi solusinya kami refurbishkan absorber ni kepada 40% stiffer. Kenapa 40% stiffer? Sebab kami nak kekalkan comfort untuk kereta AGH 40 ni. Setelah absorber dah sampai dekat kereta, saya sendiri tekan absorber ni. Dekat sini you guys boleh nampak memang agak keras guys. Memang saya nak tekan pun agak semput jugalah. Setelah semuanya siap, kami pun buat proses pemasangan untuk keempat-empat side. Dan selepas itu kami terus ambil AGH 40 ni dan kami test. So bila masa kami test tu, memang kami dapat rasakan kestabilan untuk body yang berat macam ni. So selepas test tu, kami terus masuk ke tester machine untuk dapatkan berapakah bacaan ground contact, adakah seperti yang sebelum ataupun berbeza. So bila masuk dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 15, depan kanan 14, belakang kiri 18 dan belakang kanan 16. So bacaannya terlalu berbeza dengan yang sebelum. Sebab sebelum yang terlalu tinggi, sebab itu kereta tu berbuai. So selepas kita buat, memang bacaan dia jauh berbeza dan sebab itulah kereta ni rasa lebih stable. So itulah cerita untuk Toyota Alphard AGH 40 model yang terbaru. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Toyota Alphard, tak kisah model yang mana, Gen 1, Gen 2, Gen 3 ataupun yang terbaru Gen 4, AGH 40 ni kalau rasa berbuai, senang saja you guys kena like, follow dan share video ni. Kemudian you guys boleh masuk dekat link bio saya atau you guys boleh roger nombor saya yang tertera, iaitu 0166737696. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan saya mendoakan you guys yang menonton video ini, semoga dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.